Mana cakap mak menyesal? Kutip Husna. Kalau menyesal, kenapa kutip? Kenapa tak tinggalkan Husna dekat rumah anak yatim? Kalaulah ada keluarga kaya dekat situ yang ambil Husna, senang sikit hidup. Kenapa kau suka macam tu? Apa maksud kau? Itu maksud Husna. Tak ada maksud lain dah. Tak adanya lah si Bahar tu nak mencari janda. Awak ni sedap mulut je menuduh. Mana awak tahu dia tu janda? Mana ada menuduh? Saya dengan Tijah itu singgah tengok waktu dia baru pindah tu. Dia angkat barang seseorang je. Bang, kalau dah kahwin mesti ada lelaki tolong bang. Dia seseorang dia je. Lagipun saya ni pakar bang. Daripada muka, badan saya dah tahu dah. Mana janda, mana anak dara, mana duda, mana suami orang. Saya dah tahu dah. Abang jangan pandai-pandai tahu-tahu nak perkenalan pula dengan janda tu. Tahu-tahu pergi rumah bahir raya pula.